A macam mana tendang je lah. Korang nak cari A kan. Yang ni tak nak tendang ke sebelah. Kalau ni tambah dia jadi apa? Dia jadi tolak. Very good. Yang ni 30 hari, 30 soalan matematik bersama Cikgu Debbie. Hari ini adalah hari yang ke-10. Soalan ini selalu keluar dekat kertas 1, matrix. Okey, nak cari A macam mana tendang je lah. Korang nak cari A kan. Yang ni tak nak tendang ke sebelah. Kalau ni tambah dia jadi apa? Dia jadi tolak. Very good. Yang ni dapatlah 2A. Sekarang kita selesaikan yang kat tepi ni. Atas dengan atas tolak je. Dia kena position yang sama, kedudukan sama boleh tolak Dia jadi kosong. 9 tolak dengan 1, 8. Okey, belum satu lagi. Kita nak dapatkan A. Very easy guys. Darab, tendang sebelah, tereng, dia dibahagi. Alamak, macam mana nak bahagi? Macam ni. Kosong tu, you kena bahagi dengan 2. 8 pun, you kena bahagi dengan 2. So, kalau nak cantik, kita boleh tak kita buat 1/2? Korang faham betul tak? Okay, tak faham. Tak faham tak apa. Sama je sebenarnya. Korang boleh buat congak ke terus? Boleh? Per 2. So jawapan dia apa? 0 bagi 2? 0. 8 bagi 2? 4. Itu jawapan dia. That's why korang kena beli buku ini. That's why. Sebab ini adalah buku untuk last minute study memang gempas. Sebab ni Cikgu Debbie pilih sendiri topik-topik yang famous yang akan keluar dalam SPM. Dan juga jawapan pun diberi, ada tutorial video yang cikgu bagi. Juga boleh QR scan. Cikgu mengajar macam mengajar kat dalam kelas online. Nak beli, boleh beli sekarang.